apa, kita orang ada piknik homeroom hari ni. Dia piknik batch, tapi kita orang kena duduk dalam homeroom and kita orang ada misi which is kena kutip sampah hari ni. So we are on our way to the Taman Millennium. So tu kita cari sampah bersama guys. homeroom kooperatif unofficial, which is Cikgu Firdaus ni homeroom. Oh, so berangin. Yes. Okay, kita dah sampai dekat pagar Taman Millennium. Kita dah keluar Makta. Kita dah bukan dalam penjara. Okay, kita dah keluar. Freedom! Freedom! Okay, so sekarang kita orang dah sampai dekat Taman Millennium. Masuk aku dalam bersama. Ya Allah, bestnya. Kau tak nampak macam anime opening? Agak saja penjara. Naik. Apa kata kalau Andy tu orang nak takut? Oh! Pet tu. Yeay! Kenapa kau tak turun? Tak. Okey je. Rock climbing. Rock climbing. Kau yang jatuh. Rasa macam ni homeroom cikgu itu. Agak. Rina, sikit lagi Rina. Yes. I support you. Lawan je. Kena pilih lah. Kau nak apa? Orange ke? Kau nak apa? Lemon teh. Hujan ada lemon dan kita dapat. Apa? Kita buat tau. Ada orange. Supaya dia tak lebat. Kalau dia rasa ke? Ya. Dah. Bye. Ada itu susah dah naik sudah. Allah. Dah. Mantap cikgu Tak nampak tu. Yo. Wah, tadinya kita orang kena balik awal sebab hujan tiba-tiba, tapi dia berhenti dah. Tapi terpaksa juga kena balik. Aiskrim Magnum seorang satu. Benda macam ni aku nak rekod. Sambung. Okay, so tadi kita orang buat pasal drama apa tu? Mischievous Kiss. Pasal suka pasal dia sila sangat moment ni. Aku suka. Aku nak. Ini bukan speaking tau. Tak apa, aku ada recap. Pasal aku suka macam kalau tag aku nak yang obsess dengan aku. Lepas tu ini dah tanya aku. Ini dah kata apa tu kau nak yang soccer. Maksud tak, aku nak yang jenis kalau cakap pasal aku dia macam, weh kau tahu tak video aku satu longkang hari tu. Aku tak tahu lah apa kau rasa. Macam bestnya. Macam ya Allah tak, tapi macam like Dah betul. aku pun macam I didn't like say benda anak mandi. Bagi aku obsesi dia apa dia macam satu orang ni. Pak Duni Gambar. Okay, aku gila. Bukanlah aku gila. Maksudnya macam hidup aku ni sangat macam dia kata aku up syndrome. Down syndrome. Up syndrome. Lepas tu member dia gelak kan. Lepas tu member dia gelak. Lepas tu macam kau asal gelak dengan benda ni? Macam tu. Lawa macam tu. Tak ada. Aku je gelak ni.
dengan lelaki sebab aku suka bukan entertain dengan lelaki. Shit, caught on camera. Aku nak lelaki yang dia macam setiap hari kalau aku pergi kerja dia mesti akan cium kepala aku. Faham. Yang tu kau suka yang gentle lah, yang soft spoken dan tu kan. Aku suka yang kelakar. Aku nak yang akan gelak kuat dengan aku. Tak weh, tak boleh aku tak boleh gelak dia faham tak? Kalau kau gelak kuat kau tu dia tak boleh. Macam tu. Lepas tu okay, walaupun dia macam tu aku still nak dia macam boleh serius boleh serius aku lagi pada personal ni. Tak aku pada muka dia pada muka guys. Saya jangan ingat dekat dia. Aku tahu kau nak jenis macam ni. Kau nak jenis yang macam kalau kau sakit dia jaga. Dia takkan scold kau, dia takkan marah kau macam tak. Dia macam ni tau. Kau pendiam. Tak, kau tak boleh. Kau tak sesuai. Dia pandang muka punya. Dah habis cerita. Kau tengok, okay. Orang lawa boleh lah tengok muka. Mana dia? Aku tak lawa. Aku biasa je. Dia zaman aku lah, okay. Sebenarnya Handsome lagi tinggi lagi buff daripada Amir. Kenapa aku pilih Amir? Sebab muka dia. I legit thought you were saying something macam sebab cara dia message ke, sebab cara dia approach kau. And out muka. Oh my god. Fat has the body, the height, and actually Fat is handsome. Fat macam mati sikit. Serius, sikit je. Bila aku tengok mati macam oh okay, dah. Pasal aku tak adalah macam lawa gila babi semua orang nak dengan aku. Dia macam semua orang ada type lain. So it's like, and personality aku pun faham tak macam hey. Orang-orang apa ni? Kau tahu tak ni collection kau daripada lagu aku. Who Farah really is guys. Kau nak insecure dengan aku. Kau tengok aku macam mana sebenarnya. Tapi elok je. Kau comel je kau. Najat, kau tahu tak Farah, ni collection tau. Collection memang personally kau punya je gambar kat dalam. Humpty Dumpty. Benar ni. Ya weh. Benar ni. Ini apa hyper ke? Ya, 5 star. Ya. 3, 2, 1. Yo, that's crazy. So tiring. Okay, let's go down. Full body workout is done.